Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kita live lagi ni hari, alhamdulillah. Ada orang yang kita urut dan dia sudi benarkan untuk buat live. Saya buat live kalau dibenarkan, kalau tidak benarkan, itu privasi pelanggan, kita tak boleh lah, kan? Okay, boleh dengarkan ke suara saya dengan jelas, sahabat-sahabat? So, saya pun nak tunjukkan belakang orang ni pun kena jarang-jarang je kalau nak tunjuk pun. Kalau you kata saya urut batang pisang pun masalah juga. Tapi itulah. Okay, nombor 2. Dah berapa bulan tak urut, dah rasa macam mana badan? Ada rasa memang lemau sikit ke atau macam mana? Dia rasa lenguh je. Rasa lenguh? Rasa lenguh je kadang-kadang. Saya tak selesa sikit lah. Tak selesa. Kerja pun ada laptop. Duduk. Okay. Kalau boleh ingatkan balik masa yang urut hari tu, sepatutnya kali ni punya urut, rasa dia jauh lebih dalam. Current dia. Baru kita dapat lagi better lah. Ini betul stesen dia, duduk dia. Okay. Ni kan dia tembus tak sampai dada depan? Belum. Itu dah tembus kan? Sejuk. Oh, ni kan dah pergi depan. Dah tu depan? Piston dah sampai? Rasa dalam perut. Okay. Tapak kaki kanan. Oh, cantik. Lagi cepat kan? Oh. Boy Chinos, terima kasih hadir. Tapi dekat pinggul ni panas sikit sejuk sikit. Boleh terima? Sakit sangat ke? Okey, boleh. Boleh. Sejuk kurang. Badan tak terlalu sejuk lah. Itu rasa